Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak connect antara WhatsApp coexistent dengan DHL lah ataupun WhatsApp API. Okay, so first adalah kena login dulu dekat Go High Level. Okay, kemudiannya adalah kita scroll kat bawah sekali akan jumpa button setting. Okay, so tekan kat button setting, kemudian scroll kat bawah lagi akan jumpa WhatsApp. Okay, so tekan dekat button WhatsApp. Okay, dekat button WhatsApp tu, tuan-tuan akan ada dua option lah. Sama ada connect WhatsApp Business App ataupun set up new WhatsApp number. Okay, apa beza dia? Kalau kata tuan-tuan belum ada number lagi, tuan-tuan boleh tekan kat set up new WhatsApp number lah. Cuma kita tak galakkan yang sini sebab dia lagi banyak flow dia nanti. So, kita galakkan tuan-tuan mudahnya, tuan-tuan beli satu nombor dulu ataupun guna nombor lama. Kemudiannya, connectkan dengan WhatsApp Business dalam phone dulu. WhatsApp Business account. Okay, tak boleh guna WhatsApp personal, guna WhatsApp Business. Okay, lepas dah ada WhatsApp Business, kemudian baru tekan button connect WhatsApp Business App di belah kiri. Okay, so kemudian nanti dia akan buka lah satu pop-up untuk connectkan dengan kita punya Facebook. Kenapa Facebook? Sebab WhatsApp official ni dia perlu didaftarkan di dalam Business Manager Meta, iaitu di dalam Facebook punya kita punya website. Okay, so nanti dia akan connect dulu account dekat Facebook kita. So kalau macam ni saya dah connect kan. So kalau tuan-tuan belum connect, nanti tuan-tuan boleh login dulu WhatsApp Facebook punya account, then continue. Okay, so lepas tu akan keluar macam ni, tekan lagi continue. Alright, so nanti dekat sini dia akan keluar option. Kita nak connect dengan business portfolio yang mana satu. So pilih satu business portfolio mana-mana. Okay, kemudian pilih WhatsApp business account ni, ambil yang atas nombor 2, iaitu connect to WhatsApp business app. Jangan klik connect to WhatsApp business app. Sebab apa? Sebab WhatsApp business tu kita dah ada. Okay, so tekan yang ini, kemudian tekan button next. Okay, bila tekan button next, tuan-tuan akan pergi ke masukkan nombor telefon pula. Okay, tuan-tuan masukkan nombor telefon WhatsApp yang tuan-tuan nak guna tu. Okay. Alright, lepas tu dia akan tanda right ni, tanda maksudnya betul-betul, dan tekan button next. Tekan button next, automatik dia akan keluar satu QR code. Maka seterusnya apa tuan-tuan perlu buat, tuan-tuan akan dapat satu notification dekat WhatsApp sebenarnya. So tuan-tuan pergi dekat notification WhatsApp tu, dia akan tulis connect to the business platform. Akan keluar message. Lepas tu tekan je button connect, automatik dia akan lompat pergi ke connect to business platform. Okay, so tekan connect to the business platform, tuan-tuan akan keluar dan bagi option dulu nak share all chat atau don't share. Tekan share all chat dan confirm. Okay, seterusnya tuan-tuan akan boleh scan. Tekan button OK untuk scan dan scan QR yang diberikan tadi dekat laptop tu. Okay, dan tunggu sekejap dalam 1 minit macam tu. Dia ada error sikit. Dia ada error. Okay, kalau error kena buat lagi sekali lah. Okay, so dia keluar macam ni. So kita scan. Tunggu je dah 1 minit. Alright, so dia dah berjaya connect ni. Sekejap dia kena berjaya connect, dia akan tulis. Alright, so dekat phone tu nanti dia akan tulis lead connector. So kalau keluar lead connector, maksudnya dah berjaya lah connect. Kalau kita nak disconnect, tekan dekat lead connector tu, nanti dia akan disconnect lah. Okay, sekarang ni seterusnya pula dah tekan button next. Alright, lepas tu tekan button confirm. So apa akan jadi, dekat phone kita akan dapat satu notification, you are connected to lead connector. Tekan OK. So dah settle lah. Dan dekat Facebook pun sama. Dia akan tulis your account is connected. So tekan button finish. So apa akan jadi seterusnya adalah kita akan tengok lepas tekan button finish. Ya, ada film sikit. Tekan button finish. Dan automatik dekat page Go High Level kita akan berubah sekejap lagi. Okay, so dia akan jadi macam ni. Nampak ni. So dia dah connect dengan nombor. So kita check balik nombor telefon kita, nama apa account kita tu. So dia akan tulis connected dekat sini. So kalau connected sini dah berjaya lah. So ini adalah cara macam mana kita nak connectkan account nombor WhatsApp kita dengan Go High Level punya WhatsApp. WhatsApp coexistent ataupun WhatsApp official lah. So kalau yang WhatsApp official ni dia boleh gunakan kita boleh buat blasting dan kita boleh gunakan chatbot tanpa risau kena block. Sebab apa, dia ibaratnya berlesen dan dibenarkan oleh Meta lah. Berbanding dengan kalau kita guna WhatsApp unofficial. Kalau WhatsApp unofficial ni risiko dia kena ban,
kena restrict dan macam-macam. So kalau kat sini dia ada kelebihan tidak akan kena ban atau block, tapi kekurangan sikit ada cost lah. Setiap kali kita nak ber-WhatsApp, nanti akan ada cost dalam 4 sen atau 40 sen bergantung pada jenis mesej. Dekat sini dia ada template. Tuan-tuan boleh buka kat bahagian template ni, mudah je, tekan create template dan blank template. Lepas tu nanti tuan-tuan boleh masukkan ayat dekat sini lah untuk buat mesej tu. Namakan template tu, contoh nama template sini adalah promo ke, ataupun kita nak tulis sini follow up ke. Okay, contoh. Apa beza utility dengan marketing? Utility ni ayat-ayat yang dia santai, info, ayat-ayat tidak menjual, ayat-ayat yang dia tidak ada action, yang mana harga dia lebih murah. Kalau lebih kurang 4 sen satu mesej. Tapi kalau ayat-ayat marketing, dia lebih mahal. Ayat dia boleh cecah sampai 40 sen satu mesej bila buat blasting. Tapi kelebihannya dia tak perlu risau blasting laju, jarak beberapa saat pun dia tak kena ban. Language ni pilih Malaysia lah, senang. Okay, kemudiannya dekat bahagian bawah ni akan ada macam-macam jenis lah. Tuan-tuan nak letak teks boleh, nak letak image boleh, nak letak video boleh, dokumen boleh. Apa-apa saja mesej yang kita nak hantar tu kita pilih dulu. Contoh saya pilih teks, lepas tu letak header teks. Contoh header teks ni adalah reminder. Reminder join class contohnya. Okay. Lepas tu body. Body ni ayat iklan kita lah. Contoh kita tu salam, nak share ni info link Zoom kelas nanti. Kita bagi link kat sini. Okay. Lepas tu footer, kalau ada nak sambung bawah tu, ada nak tambah apa-apa, boleh tengok kat belah kanan ni, dia akan tunjuk kita punya preview message tu nanti. Okay. Lepas tu nak tambah button pun boleh, tak ada masalah. Boleh nak button. Okay, nak call ke website ke apa ke. Okay, lepas tu tekan button create. Bila tekan button create ni nanti, dia akan ada dia akan review dulu. Review tu bergantung lah. Ada yang review dia pendek 5 meja, ada yang review dia panjang sampai satu jam, bergantung lah. Iaitu Meta dia akan check dulu. Bila dia dah check, dia tengok mesej ni berapa sen charge dia kira. Lepas tu barunya kita boleh upload pula kita punya mesej tu untuk gunakan. Maksud saya adalah uploadkan database yang kita nak buat blasting tadi. So itu kelebihan dia. So kalau blasting dekat sini, insyaAllah selamat tak kena ban. Okay, sebab apa? Sebab kita dah bayar kepada pihak Meta lah, iaitu WhatsApp. Kita dah bayar dalam 4 sen atau 40 sen, betul berjenis mesej. So kalau tuan-tuan rasa nak murah, dia minta ayat mesej yang tidak menjual. Promo, ayat menjual contoh macam beli sekarang, daftar sekarang, itu semua ayat hak sell lah. So kalau boleh gunakan ayat-ayat sosmed, info, kena pandai pancing lah kalau nak murah. Tapi kalau kita nak lebih direct, straight to the point, guna je ayat blasting. Cuma ada cost lah 40 sen. Kalau kata 100 dah RM4 macam tu. Okay. So ini adalah yang pertama lah. Selain daripada tu, nanti saya akan explain macam mana untuk set up chatbot pula di next video.